pegang. Apa tujuan? Sebab nak ambil catatan di minda. Catatan dekat kertas memang ada, tak perlu dirisaukan, memang ada. Tapi catatan di minda mengikut kekuatan masing-masing. Hari ini kita guna garis dengan bulat je. Garis dengan bulat. Lepas ni saya kata garis, garis. Lepas ni saya kata bulat, bulat. Itu saja. Okey? Baik, nombor 4. Nombor 4 kenapa ada pensel, kenapa ada pemadam? Sebab takut saya suruh garis kat sini, dia garis kat belakang. Saya suruh garis, tadi boleh padam. Yang keempat, kenapa pemadam tersebut tidak ada plastik kertas apa semua? Sebab nanti bersepah, berselerak. Tadi satu, ya saya faham, saya dah buat di pawai. Nak buka tu susah. Jadi saya cari yang tak ada plastik. Lepas tu yang ke seterusnya, pastikan pengiraan tadi tu adalah pengiraan mudah. Saya akan ajar satu persatu macam mana pengiraan matematik yang ada dalam Quran. Baik, selesai. Jom kita mula. Baik, kita mula di muka surat pertama. Muka surat depan. Kita mula muka surat depan. Cuba tengok. Saya ambil ni sikit sangat, tapi menggerunkan. Baik, kita tengok. Abang maut ditetap adik gaduh rebut harta pusaka. Sanggup tetap abang dia sampai maut. Harta terbuku 40 bilion bukan 40 ringgit. Harta tak dituntut 15 bilion harta pusaka buku. 42 bilion harta buku. Ini realiti soal apa? 90 bilion harta buku tidak dituntut. Aset RM 70 bilion tidak tak bertuan. Adik keluarga sibuk berkelahi. 70 bilion harta pusaka tergantung. Kereta metro. Nenek ditumbuk sepupu. Batu api waris jahil punca perebutan pusaka. Gaduh berebut tanah, tangan putus ditetap. Ini semua kes berkaitan dengan barang. Yang bimbang saya tu lah 60 bilion, 70 bilion harta tidak dituntut. Jadi kita bimbang, kita jadi jatuh. Dan saya ambil satu utusan, surat khabar utusan, 1 juta kes tuntutan tanah pusaka sukar diselesaikan. Ini kita baca cerita orang, nanti akan ada paparan cerita kita. Jadi kita cakap takut bimbang itu. Ini kita bimbang yang ini. Jadi sebagai satu sebagai satu muhasabah diri. Macam mana kalau buat madrasah pun bagus. 42 bilion tak dituntut. Bayangkan macam mana. Cukup. Ini bilion. Bayanglah macam mana. Baik, jadi kita buka muka surat 1. Kenapa Nabi dah bagi dalil lah. Nabi dah cakap dah siap lah. Dia buka surat 1. Baik, pertama kita bawa dalil, bulatkan perkataan dalil. Hari ini bukan cerita kosong. Bulatlah tu kertas masing-masing. Cara masing-masing bulat. Baik, nak tengok macam mana? Tengok daripada riwayat Ibnu Majah. Garis Ibnu Majah. Saya dah tolong dah tu. Pelajari tak payah bulat, tak perlu buat apa sebab dia dah beza dengan tu. Dan Rasulullah SAW bersabda, saya tulis bahasa Melayu tu. Saya tak tulis bahasa Arab. Saya tulis bahasa Melayu supaya semua orang faham. Nabi kata apa? Pelajarilah ilmu faraid. Jelas Nabi suruh belajar ilmu faraid. Jelas. Jadi mana dia hari ini ramai orang tak belajar. Bukan tak belajar, dia anggap penting, susah. Apa yang susah faraid ni? Dia kata faraid ni ilmu hanya sekadar tahu. Tak, dia perlu diamalkan. Sebab tu Nabi kata pelajarilah ilmu faraid. Maka dia di sudut sunnah Nabi suruh belajar. Kemudian bukan Nabi suruh belajar saja, Nabi suruh ajar. Apa maksud ajar? Amalkan. Nabi suruh amalkan kepada manusia kerana separuh daripada ilmu. Rupanya dalam hidup kita ni semuanya faraid. Semuanya faraid. Orang kata faraid ni atau selepas meninggal dunia. Betul. Tetapi dalam kitab Al-Mu'jam, faraid ni adalah urusan. Nama urusan. Jadi makna dia, kita ada kereta, tu faraid. Kita ada rumah, tu faraid. Kita ada tanah, tu faraid sebenarnya. Tu yang Nabi kata, semua dalam keluarga, dalam diri kita faraid. Termasuklah ayah punya baju, ayah punya baju pun faraid. Saya punya handphone pun faraid. Betul. Tu yang Nabi kata, separuh daripadanya adalah faraid.
Kasut yang saya pakai walaupun kasut RM13 baru beli, kita curi benda ni pun faraid. Faraid. Pen ni pun faraid. Jadi apa sahaja dalam hidup kita, semua tu faraid. Bukan makna faraid ni lepas mati ambil harta dibagi 1/8, bukan. Semua tu faraid, termasuk ibu ayah pernah beli paku. Dalam paku banyak kan, tak beli paku satu, beli paku banyak. Dalam paku tu kita guna 2 je. Tetapi baki dia tu faraid. Tu belum lagi kopiah kita, belum lagi baju-baju kita tudung. Semua tu faraid. Itu yang Nabi sebut. Dan Nabi kata bahawa ia akan dilupakan. Apa maksud lupakan? Ada 2. Pertama, tak ambil tahu dan buat-buat tak tahu. Yang kedua, memang tak tahu. Mana dilupakan? Ilmu dilupakan. Dan Nabi kata bahawa ia adalah ilmu pertama yang akan dicabut daripada umatku. Ya, betul. Kan? Dia lupa bahawa dia kumpul harta, yang dia ada harta, yang dia ada semua harta, semua akan disoal. Dia lupa. Tu yang Nabi kata, ilmu ini ilmu wajib belajar. Selesai. Jadi kat situ ada 3 makna tu. Makna yang pertama wajib belajar, satu. Kedua, makna yang kedua, segala apa yang ada dari diri kita adalah faraid. Semua ada. Dan yang ketiga, ilmu ni orang tak peduli dan orang tak nak belajar. Orang yang tak nak belajar biasa dan terima amaran daripada Nabi SAW. Sebab semua dalam kehidupan kita, Nabi sebut harta semua amaran. Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Bukhari Sahih Muslim, Nabi kata segala harta kamu akan tinggalkan. Kamu tak bawa dia masuk dalam kubur. Itu satu amaran. Amaran yang kedua, Nabi kata apa? Apabila kamu ni memiliki harta, kamu akan disoal dengan 2 soalan. Soalan pertama, macam mana kamu dapat? Soalan yang kedua, macam mana kamu belajar? Tu Nabi bagi amaran. Dan yang ketiga, Nabi bagi amaran. Saya tak tahu, tengok rumah saya dia letak dalam beg. Saya rasa ada nak berapa lagi berapa? 3. Tolong sahabat pergi kat kerja saya, ambil kunci saya. Tak tahu lah kunci kerja dekat seat belakang tu, di kantong tu, ambil dalam beg. Minta saya orang letak dekat ni. Apalah, tengok kunci kerja, letak kunci. Kalau dia bunyi pandai-pandai kan. Ada beg. Baik. Ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala akan jawab soal kita. Itu dia kena takut tu kita. Jangan buat main dengan benda ni. Dan yang keempat, yang ketiga, Nabi pernah sebut amaran harta. Ada seorang sahabat ni namanya Abdullah bin Mas'ud, pernah membawa satu cerita daripada seorang sahabat yang sangat kaya namanya Abdurrahman bin Auf. Kaya Abdurrahman bin Auf. Dulu dia ni kaya dan Mekah. Tapi bila berhijrah dengan Nabi, dibawa sehelai sepinggang. Oleh kerana dia ni orang bijak, pandai niaga, datang ke Yathrib di Madinah, jadi muhajirin. Mana dia ni muhajirin. Maka dia bersahabat dengan orang golongan Ansar. Orang Ansar ni bagi sedikit modal. Niaga pun rumah. Bila dia menjaga rumah, lepas jaya menjaga unta. Lepas menjaga unta, beli tanah, jadi usahawan paling berjaya di Madinah. Dan dia kata, ya Rasulullah, aku rasa bertuah kerana Allah bagi aku ilmu untuk aku berniaga, untuk aku dapat harta. Dan dengan harta ni aku jihad. Mudah-mudahan aku yang pertama akan masuk syurga. Nabi kata, kamu memang masuk syurga, tapi kamulah yang paling lambat. Sebab banyak harta yang dihisap. Banyak. Kalau ada 5 kereta, 5 kereta kena hisap. Kalau ada 4 isteri, tu lain cerita, nanti buat lagi. Kalau ada banyak duit, akan dihisap lagi banyak. Yang tu. Jadi Abdurrahman bin Auf ni sampai dia mewakafkan separuh harta dia. Sampai sekarang Sayyidina Umar masih ada lagi harta dia. Masih ada lagi. Dia wakaf satu je, wakaf beri kilo. Sayyidina Umar
Sayyidina Osman, dia agak pergi tu je. Tapi cuba bayanglah, lepas sekarang dia punya harta banyak ni. Oh, hebat Sayyidina Osman. Okey, baik, jom kita belajar 6 hikmah pembahagian faraid. 6 hikmah pembahagian faraid, atau dalam bahasa Arab dipanggil hikmatul min syakhril ashr faraid. Okey, baik. Hikmah yang pertama, satu, menegakkan keadilan ilahi. Allah SWT suruh kita berbuat baik dengan harta. Jadi orang yang membelajar faraid akan menegakkan keadilan ilahi. Maksud menegakkan keadilan ilahi, mana dia menegakkan hukum, mana dia orang yang berhukum. Kedua, mengelak persetintaan, pertelingkahan dan permusuhan. Ini betul. Orang yang belajar faraid akan berjaya mengelakkan pertelingkahan. Sebut susah bahasa Melayu ni. Okey, senang saja sebut permusuhan lah. Okey, mana dia elakkan daripada perkara ini berlaku. Yang ketiga, memelihara hak semua ahli keluarga. Yang dijaga baik, menjaga hak semua ahli keluarga. Yang keempat adalah menyebarkan kekayaan. Islam suruh jadi kaya, tapi dia kaya mengikut jalan Allah redha. Jadi menyebarkan kekayaan dan mengelak dari pertumbuhan harta. Yang keenam, mengingatkan umat tentang amanah dan kematian. Dan yang kelima tadi itu, yang keenam, meningkatkan rasa syukur dan takwa. Segala dalil ada dalam muka surat belakang dalam kitab ini. Dalil itu ada. Okey, kalau nak tengok, jom kita buka sekarang. Boleh buka muka surat 6. Boleh buka muka surat 6. Maka akan ada dalil di situ. Saya baca satu sajalah, iaitu menegakkan keadilan ilahi. Hikmahnya, faraid menegakkan keadilan mutlak kerana dia berpaksikan hukum Allah, bukan hawa nafsu manusia. Setiap waris mendapat hak yang sesuai dengan tanggungjawab dan kedudukan dalam keluarga. Contohnya, anak lelaki mendapat 2 kali ganda bahagian anak perempuan kerana ia menanggung nafkah. Ini ada dalil dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 11. Pembahagian firman Allah SWT, pembahagian itu adalah ketetapan daripada Allah dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ada dalil dia kan? Dan saya sebut apa hikmahnya. Ayat ini menegaskan bahawa faraid bukan hasil fikiran manusia. Bukan hasil fikiran manusia, tetapi dia adalah ketetapan ilahi yang penuh hikmah. Jadi hari ini saya akan ajar, saya akan ajar cara kira yang dalam Quran, bukan daripada otak manusia. Kita punya otak kita, tapi sebenarnya dalam Quran. Kan? Baik. Yang kedua, yang ketiga sampai yang keenam boleh tengok nanti. Boleh tengok sebab ada contoh, tak ada masalah. Okey, letak pusing balik, tengok cara dia, letak balik, baik, selesai. Baik, nombor 5. Muka surat 1, 5 akibat. 5 akibat mengabaikan pembahagian faraid. Hati-hati lah, saya pun tak nak, ibu ayah pun tak nak, anak keturunan kita bermasalah. Abaikan faraid bermakna, tak maaf saya tulis ni agak keras sedikit, tapi dia betul menolak hukum Allah. Jadi siapa yang tolak hukum Allah, neraka. Tulis. Dan tengok dalil di buku surat dalam kitab ni ada, saya tulis. Kan? Jadi jangan kita jadi hamba Allah yang sembahyang, puasa, zakat tapi tak nak belajar dan dia dikira sebagai kafir. Minta maaf. Berapa ramai orang yang dalam kubur kita sesok. Jadi ambil pensel, tulis menolak hukum Allah, garis ataupun bulat. Okay? Baik. Jadi akibat mengabaikan pembahagian faraid, maksud dia sedang menolak hukum Allah. Ini bukan saya cakap, Quran cakap. Kedua, siapa yang mengabaikan pembahagian faraid atau dia tak peduli belajar, dia tak kisah, maka dia mengundang perpecahan dan permusuhan keluarga. Jadi dia mengundangkan pecahan dan permusuhan dalam keluarga. Itu nombor 2. Nombor 3, jika dia mengabaikan pembahagian faraid, dia menghalang keberkatan atau dia menarik bala dunia di dalam keluarga dia. Itu yang berlaku. Tak maaf kita tengok dekat surat depan sekali tu yang turut macam-macam.
abang maut ditetak adik gaduh merebut harta pusaka. Siapa sangka bila kita meninggal dunia anak-anak boleh buat macam tu? Kan? Batu api, waris jahil punca perebutan pusaka. Pandai semua cerdik tu, profesor, doktor semua, kaya tu, tapi bergebu harta pusaka. Ini berlaku. Hari keluarga sibuk berkelahi, berebut harta di kubur ibu. Depan apa? Depan kubur ibu berebut harta. Jadi kita tak nak. Itu yang mengundang ketidakberkatan, tidak berkat, menarik bala dunia pula. Baik, yang keempat, menuntut peluang amal pahala si mati. Bila kita duduk dalam kubur, segala pahala kita yang kita buat tak jadi pahala. Kita faham? Kita duduk dalam kubur, kita tak jadi pahala. Dia kita belajar ni takut sikit tak apa, supaya kita belajar betul-betul macam mana nak buat. Okey. Baik, dan yang kelima, menghilangkan redha dan keberkatan hidup orang yang tinggal. Mana ada tak ada keberkatan hidup. Baik, ini akibat mengabaikan pembahagian faraid. Baik, huraian dan pencerahan ilmu faraid dari formula saya, Sulaiman. Ya, saya buat formula ni. Diberikan kebahasaan, saya buat formula ni. So, jangan-jangan saya nak buka. Termasuklah, ibu pernah beli? Tak beli. Kitab baca layakkah kita mendapat syafaat Nabi. Juga formula Sulaiman. Jaim beli modul ni. Kan? Saya datang kuliah, saya tak suka sebut apa saya buat. Tapi kalau saya diberikan peluang bagi tahu, saya sebut. Baik. Formula Sulaiman ni, dia bukan biasa-biasa. Dia adalah track. Dia adalah perjalanan. Baik, saya sebut satu persatu. Jom juga. Lepas ni kalau nak bahagikan faraid, kita bagikan satu persatu. Begitulah. Okey, baik. Formula yang pertama, kita ada harta apa kita nak buat, guna formula Sulaiman. InsyaAllah. Guna formula. Okey, yang pertama S. S apa dia? Siapa? Kita kalau dapat harta, atau kita ada harta, kita mula nak bagi, kita kena tahu siapa layak dulu. Selesai? Kita kena tahu siapa layak. Menentukan siapa yang layak menjadi waris, seperti anak, isi, suami, ibu bapa dan saudara mara, hanya waris yang sah mengikut syarat menerima pusaka. Itu saja. Jadi lepas ni, kalau kita nak mula nak bagikan harta kita, atau kita nak membahagikan harta kita, atau kita bagi ke faraid kita, pertama kita kena tahu siapa layak terima. Clear? Nak tahu, kita tengok muka surat 2 pula, iaitu urutan. Urutan. Dia penting kan? Urutan ni penting. Urutan. Dah mula dah kita dah tahu anak layak, suami layak. Bila kita mati, saya mati, isteri saya layak, anak saya layak. Ada ayah saya layak, mak saya layak. Cukup. Bila isteri saya meninggal dunia, saya layak. Lagi siapa layak? Anak saya layak. Kita tahu siapa layak. Itu. Yang kedua, dah tahu dah siapa layak, guna U lah. Apa U? U adalah urutan pembahagian. Urutan pembahagian ni maksudnya tertib. Tertib maksudnya sesuatu yang nak dibahagikan, mana satu yang perlu dimulakan. Jadi ambil pensel. Pertama adalah jenazah, pengurusan jenazah. Itu yang pertama. Mana uruskan, mana dia nak beritahu, iaitu orang tadi tu dah mati. Baru kita kata apa, kita layak terima. Orang tu masih hidup tak layak, orang tu mati dah layak. Yang kedua, hutang, tulis bulat, hutang si mati. Belum bagi lagi tahu, belum bagi lagi. Dia bukan cerita piramid 3 Abdul. 3 Abdul dia bagi selepas ayah dia belum lagi mandi pun. Orang lain pun tak tahu lagi. Abang dengan adik abang tu, yang orang tu keluar dari bilik, kita bagi dah. Sekarang juga kata dia tu kan. Tak boleh. Pertama, kita urus jenazah dulu. Itu pertama. Jangan duk kita buat akal. Yang kedua, hutang dia. Ambil duit dia, bayar hutang dia. Jangan faraid lagi. Yang ketiga, wasiat. Baik, saya dah tulis ni.
Bila si mati ada wasiat, hanya 1/3 saja. 1/3 daripada harta yang diwasiatkan. Contohnya, dia wasiat 10,000. Jadi 1/3 daripada 10,000. Dia tak boleh wasiat semua. Clear? Ada siapa tak clear? Tak clear? Okey. Katakanlah dia tertulis wasiat, atas 10,000 aku ni aku nak bagikan kepada masjid. 1/3 saja ahli waris boleh ambil daripada 10,000 bagi pada masjid. Baki tadi tu kita letak di dalam harta kumpulan para baik. Apa lagi tinggi. Okey. Jadi 1/3 ada. Kumpulkan harta wasiat dia 1/3 dia. Baik, yang baki itu barulah boleh dibagikan kepada para ahli ataupun dibagikan kepada waris. Jadi ada 4 tu. Urus jenazah dia. Kemudian kita bayar hutang dia. Wasiat dia selesaikan, barulah dibagikan. Katakanlah dia ada 100,000. Kata 1,000. Urus jenazah dia kata 4,000. Kata 4,000. 1,000 tolak 100,000 tolak 4,000, 96,000. 96,000. Semak pula ada wasiat. Ada wasiat. Minta maaf, ada hutang. Hutang dia pula 90,000. Apa? Belum lagi ada baki tu. Orang ibu bagi 6,000. 6,000 pula wasiat. Wasiat 1/3. Sebab itu jangan ambil harta orang. Itu harta ayah. Jangan duk berebut. Kamu carilah harta kamu sendiri. Anak-anak tu tak belajar. Dia tahu bila ayah dia meninggal, dia faham, jaga dia faham, dia layak ambil harta ayah. Sebab Tuhan bagi. Masalah anak-anak. Lalu dia berurut. Saya sebut dah, ada 4 perkara yang boleh kita kena sesok dalam kubur. Tadi Pulau Semang saya dah beritahu. Ada 4 perkara yang boleh kita kena sesok dalam kubur. 1, tak sembahyang. Tak sembahyang. Itu memang kita kena sesok. Yang kedua, berhias di atas kubur. Si mati menghiaskan di atas kubur kita. Contoh dia bubuhnya lampu, dia bubuhnya lagi cantik. Kita kena sesok dalam kubur. Ya. Yang ketiga, anak-anak bergaduh. Kita tinggalkan dia, anak-anak bergaduh. Yang paling besar kata Nabi, harta. Menyebabkan bergaduh harta. Dan yang keempat, apa sebab dia kena seksa dalam kubur? Sebab dia tak belajar ilmu faraid. 4 tu saya beritahu tadi. Ulang balik, siapa tak dapat? Satu, solat. Dia kena seksa dalam kubur disebabkan solat. Tak baca Quran, tak kena seksa. Tak ada masalah. Kan? Tak baca Quran. Yang kedua, seksa dalam kubur disebabkan ada orang yang menghiaskan di atas kubur kita. Dia letak ada bagi cantik, bulan-bulan, kubur-bulan, joget-joget. Tak. Batu marmar tu apa semua. Itu sakit kita buat. Saya faham. Pagi tadi pun saya kenal sampai pukul 8. Saya kena kuliah. Orang tanya, Ustaz, bubur kampek ke bubur? Dia bubur mama tu macam mana pula? Sabar, kita faraid bukan pusat jenazah. Sabar. Kita belajar ikut nanti kita beritahu. Cuma saya nak beritahu, antara yang disebutkan berhias dalam kubur, menambah cantik. Bukan hanya sebab. Kita boleh letak batu sungai. Apa sebab? Sebab dia berzikir. Kedua, kita boleh tanam pokok yang elok lah. Bukan pokok mengpelam, bukan pokok cili, bukan pokok mangga. Pokok yang elok lah, yang sedap. Sebab Nabi pun ambil kelupas tamar, Nabi cucuk boleh, tak ada masalah. Ulama kata kita boleh kepuk. Apa sebab? Sebab tanah tadi bila dia boleh jatuh, dia tak kuat, maka boleh kepuk. Tapi kalau dia kepuk tadi tu, tujuan dia adalah untuk mencantikkan. Yang tu tak boleh. Itu bukan untuk mencantik. Sebab asas kepada kubur ni ada 3 je. Asas pada kubur ada 3. Satu, tanah. Itu asas kubur, tanah. Yang kedua, mayat. Yang ketiga, tanda.
Tiga je. Tanah, mayat, tanda. Tiga je. Apa maksud tanah? Sebab kita kembali kepada tanah satu. Apa maksud mayat? Mestilah orang mati dulu dalam tu. Yang ketiga tanda. Tanda pun bukan kaki depan, kaki belakang, bukan. Tanda sebenarnya satu je. Sebenarnya kepala je. Sebenarnya dia tak ada letak ada dua batu nisan tu. Sebenarnya asal dia. Kalau pergi di Mekah tak ada yang dua tu. Dia pun satu. Itu pun satu tanda nak bagi nama tu je. Tapi ulama kata membolehkan apa sebab? Sebab memberitahu. Sebab tadi pagi kita baca, dilarang pijak kubur, dilarang duduk di atas kubur. Jadi bila letak tanda mana ini kepala, ini kaki, pahamlah dah. Pada letak. Jadi ulama membolehkan, tak ada masalah. Jadi buatlah dua tulisan. Satu pun okey, tak ada masalah, tapi takut riba. Jadi letaknya dua tulisan tak apa. Gitu. Itu yang makna dia berkias di atas kubur. Misal pada anak jangan, bagi anak faham jangan, tapi perlu apa kena kisah dalam kubur. Yang ketiga adalah kerana apa? Gaduh adik-beradik, gaduh anak beranak, gaduh. Tak berbaloi kita gaduh. Ya, dan yang keempat kerana tak belajar ilmu baik. Tu kena antara satu. Kita gaduh. Agak-agak dia dengar lagi dia risau dah tu. Dia bukan ada harta, tak ada harta. Nabi suruh kita belajar. Dia bukan dengar hadis pun Nabi kata belajarlah faraid pun dengar hadis. Kan Nabi kata belajarlah faraid sebab dia boleh menyelamatkan. Okey, selesai. Kemudian kita pergi kepada L. Apa dia L? Larangan menafikan hak orang. Jangan nafikan. Tak boleh menafikan hak mana-mana waris. Ya, mentang-mentang dia kakak, kamu kan adik. Padahal adik itu adalah lelaki, tapi layak dapat lebih. Tak boleh, tak boleh menafikan. Yang kedua, dia memang anak kepada ayah kita, tapi daripada isteri lain. Kena bagi. Ini kes kahwin dua ni. Kena bagi. Sebab dia nasab. Kena bagi. Oh tak boleh. Kau tu anak apa ni, isteri nombor 2. Tak, sebab dia bawa pen tu, kena bagi. Nanti saya ajar macam mana orang yang kahwin 3, orang yang kahwin 4. Kena ambil tahu. Ya, baik. Bukan suruh kahwin 3, 4. Kalau berlaku nanti senang. Baik. Yang keempat, yang keempat adalah angka. Yang ni yang saya suruh tengok tu. Baik. Di depan kan ada formulir tu kan. Okey dah, tengok angka. Merujuk kepada bahagian yang telah ditetapkan syarak. 1/2, 1/4, 1/8, 1/6, 2/3 mengikut kedudukan setiap waris. Suami, tengok betul dekat depan saya suruh letak tu. Suami 1/2 dapat harta daripada isterinya jika tiada anak. Tapi kalau ada anak, dia dapat 1/4. Dia dapat 1/4 daripada harta tersebut dengan syarat telah diwasiatkan, telah dibayar hutang. Bukan dia kumpulkan semua harta, dia dapat 1/4 tak. Yang kedua, isteri dia dapat 1/4 kalau tak ada anak. Tapi kalau ada anak, 1/8. Anak lelaki tak ada perempat, tak ada, dia dapat 2 bahagian. Macam mana dapat 2 bahagian? Selepas ditolak ke semua hak atas hak. Nanti saya ajar macam mana ditolak ke hak, maka dia dapat 2 bahagian. 2 bahagian. Anak perempuan dia dapat 1 bahagian. Ibu, sama ada ibu si suami ke ibu si isteri ke, bila dia meninggal, dia ada anak 1/6. Kalau dia tak ada anak, 1/3 daripada harta si anak tu. Jadi dia buat anak dia kan, yang dapat 1/6. Bapa 1/6, tetapi bapa ni asbab, maka dikongsi dengan cucu. Nanti saya beritahu. Okey, cuma saya nak bagi ibu-ibu ayah muslimat cuma faham 1/4, 1/8, 2 bahagian, 1 bahagian. Itu dua asas. 1/4, 1/8, 2 bahagian, 1 bahagian. Kenapa kita tak sebut 1/2, 1/4? Sebab majoriti ada anak. Jadi kita buat kiraan hari ini yang ada anak. Yang ada anak.
Jadi maknanya kalau suami itu meninggal, mana suami itu tinggalkan anak, maka isteri dapat 1/8. Jikalau isteri itu meninggal, maka ada anak 1/4. Okey, baik. Dan anak lelaki tak bisa dia bujang ke, dia tua ke, dia kecil ke, lamanya lelaki dia dapat 2 bahagian. Kalau dia ada 3 orang anak lelaki, setiap sebahagian dibagi 2. Nanti kita saja. Kemudian dibagikan anak perempuan. Jadi bab angka bahagian. Okey, kita pergi kepada ilmu dalil faraid. Dalil faraid adalah asas faraid berpandukan Al-Quran, iaitu surah An-Nisa. Ini jelas daripada ayat 1 sampai habis, banyak kita faraid. Hadis dan ijma' pendapat ulama, bukan berdasarkan adat dan kehendak keluarga. Ini bukan adat, ini bukan kehendak keluarga, ini Quran bagi. Kemudian M ni banyak sangat yang saya tulis. Kenapa M terlalu banyak? Sebab M ni lah yang punca bilion tak boleh ditutup. Baik, M tu apa? Masalah sebelum faraid. Beberapa masalah sering menghalang proses pembahagian pusaka. 1. Masalah dokumen tidak lengkap. Geran tanam hilang, surat nikah cerai tiada, sijil kematian tidak disimpan, aset tidak ditukar nama. Ini banyak. Bukan senang-senang. Tu yang bila seseorang itu nak menguruskan faraid, kena faham M dulu. Yang mengurus kena faham, yang bakal terima pun kena faham. Nanti bergaduh, lambat. Abang ni lambat dah urus sebab ni masalah dokumen. Kena faham. Yang kedua, masalah waris tidak sepakat. Bergaduh tentang hak. Ada waris mahu jual, ada yang tak mahu jual. Enggan menandatangani persetujuan, tak setuju. Okey, baik. Nombor 3, ke surat sebelah. Masalah aset tidak jelas. Tak tahu jumlah sebenar harta. Ini satu bab. Itu yang berlaku pada Sidik Pulau Raja tu. Betul. Dia punya ada harta di luar negeri. Macam tak ilmu negara setan pun ada. Dia tu. Pokoknya tak difaraid lagi. B. Ada harta atas nama pihak lain. Akaun bank tidak diketahui waris. Ini masalah aset tidak jelas. 4. Masalah hutang si mati. Tidak pasti jumlah hutang bank. Hutang dengan individu. Hutang zakat nafkah tertolak. Sebab biasanya kalau dia dah cerai, dia kena bayar nafkah. Jadi ada kes tertolak. Nombor 5. Masalah penjagaan wasiat. Contohnya wasiat hilang. Ni kes yang katanya ada ayah bagi wasiat kat aku, ada ayah bagi wasiat kat dia. Macam tu. Itu yang tertolak bilion tu. Wasiat tidak mengikut syarak atau syar'i. Wasiat melebihi 1/3. Ni macam tu bab. Tak ikut adab. Dia sudah 1/3 dia pun. Dia tak boleh bagi lebih. Kalau dia lebih pun tak boleh. Sebab Nabi sendiri, dia datang oleh seorang sahabat, dia kata, "Ya Rasulullah, bila aku meninggal, aku wasiatkan semua aku." Nabi kata, "Jangan." Nabi kata 1/3 je. Mana ada kalau dia tak sebut pun, tapi dia sebut, "Aku wasiatkan tanah ini 1/3 saja." Tidak boleh lebih. Kecuali dipersetujui oleh ahli mesyuarat faraid. Nak bagi semua, sila. Itu saja. Tapi kalau ahli faraid tidak selesai, maka tak boleh. Termasuklah wakaf. Nombor 6. Masalah waris tidak dikenal pasti. Contohnya waris tinggal jauh, tidak dapat dihubungi. Waris tiri, angkat disangka waris sebenar. Kahwin lain tanpa pengetahuan keluarga. Ini pun satu. Banyak ni berlaku ni. Banyak berlaku. Ya, banyak berlaku. Kalau saya duduk di Jabatan Islam, kes ni lah paling banyak saya hidup. Dia banyak, 2 di tempat, Endon dengan Thailand. Ya, 2 ni. Sampai ambil barang lah. Dia bawa barang. Dia kata, "Ustaz, macam mana settle? Kamu punya masalah. Kamu buat barang. Patut kamu bunuh dah orang yang lain. Bukan saya orang tu." Itu kes dekat Pejabat Agama Islam. Banyak kes santau lagi banyak. Banyak. Dia bukan harta. Baik, M dah selesai. A adalah amanah, iaitu pembahagian. Memastikan proses pembahagian dilakukan dengan adil, telus dan beramanah tanpa pilih kasih atau penipuan.
tak guna pun sebab harta tadi jawab hari kita. Dan ini yang penting namanya niat ibadah. Faraid bukan urusan dunia je. Faraid bukan urusan dunia. Nampak macam dunia bagi harta, pulang harta. Tapi faraid adalah ibadah. Niatlah sebagai ibadah kerana memenuhi perintah Allah dan menguruskan harta selepas kematian. Jadi Sulaiman bermaksud pertama nak bagi harta kena kenal siapa dia. Kedua, kena tahu urutan sebelum memberikan harta. Ketiga, kena tahu larangan-larangan yang boleh dilakukan. Keempat, angka. Mana kita tahu jadi dapat berapa, adik dapat berapa, anak dapat berapa. Yang kelima, ilmu kena diperdalamkan. Keenam, kena tahu masalah-masalah yang dihadapi sebelum membagikan harta. Ketujuh, hendaklah kita beramanah orang yang memikul pembagian harta dan orang yang menerima untuk menerima harta tadi kena amanah. Dan yang keenam, yang ke-8, kesemua termasuk orang yang memberi menguruskan harta, orang yang membagikan harta, orang yang meninggalkan harta, orang yang nak ambil harta kena niat adalah sebagai ibadah. Baru selesai. Okey, baik. Maka inilah formula Sulaiman. Okey, formula ini kita boleh kecilkan lagi di muka surat 4. Kita kecilkan lagi di muka surat 4. Baik. Sekarang saya nak ibu ayah tanda sebelah tu. Kalau ada soalan jawab. Kita soal jawab sekarang. Baik, satu. Cara kita mula-mula nak bahagikan faraid, selesaikan hutang dan wasiat. Ada soalan tak? Kalau tak ada soalan, tanda. Kalau faham, tanda. Tanda dah baik ke bulat ke bintang ke pulang. Kat tepi kolom tu, dalam kurungan tu, faham. Mana dia? Aku ni kalau nak bagikan harta tu, aku kena selesaikan hutang. Aku kalau nak terima harta daripada ayah bila ayah dah meninggal, aku kena tanya ahli waris, mereka urus tak hutang ayah tadi tu. Karena sebelum meninggal, kita kena beritahu anak atau kita kena tulis kurang-kurangnya wasiat ataupun kita nak tulis sikit apa ni yang kita hutang dia berapa. Dan orang yang menerima memang seronok. Dapat harta sebidang tanah, dapat rumah, dapat duit 50,000 katalah. Dia ni duit kau ni ambil betul. Tapi kita ni niat sebagai ibadah, sebelum menerima tanya, ayah hutang ayah dah habis belum? Sebab inilah orang yang belajar. Untung dapat anak macam tu. Bukan sekadar terima je. Pergi pejabat tanah bantu ramai-ramai. Itu tak nak, kita tak nak itu. Kita nak bila kita meninggal nanti, bila harta ni memang hak untuk dia dibagi, dia boleh tanya, ayah punya wasiat sebenarnya ke? Ayah punya hutang sebenarnya ke? Macam tu. Kita nak anak kita begitu. Kita bukan dia, ayah mati apa? Ayah bagus ayah mati. Kenapa dulu ayah tak mati? Ya. Itu yang berlaku di Masjid Tanah. Ada yang pakai share tu kan, pasal kan, dia dah bagi ke semua, dia takut anak dia bergaduh. Dia bagi semua harta termasuk dalam 2 share tu, dia bagi. Dia nak pergi isi share, nak isi minyak, anak dia marah. Ni cari lebih betul kan. Padahal harta tu dia cari. Ni berlaku ni. Kita tengok. Jadi kita ni nak bagi harta, kita kena senaraikan hutang. Orang yang menerima harta kena selesaikan hutang dulu. Okey, kita tengok. Okey, baik. Ada soalan? Kalau clear bab tu, tanda. Kalau suami tu tak tinggal berwasiat tapi hutang tu isi selesaikan. Isi kena selesaikan. Walaupun dia tak wasiatkan suruh selesaikan hutang, tapi isteri tu ambil duit dia, duit isi sendiri. Isi sendiri kan? Ambil suami, dia memang. Dia peninggalan katalah duit yang dia dapat. Betul. Jadi bayarkan hutang. Ya. Hutang kereta tu. Ya. Sebab itu kalau ayah ni dia sebab itu saya cakap kan, anak-anak muda ni bila ayah lepas bencin ayah lepas bencin, dia buat loan kereta lagi. Anak-anak banyak tarik apa? Tarik muka. Ya, anak-anak banyak tarik muka. Sebab apa? Nanti mati, dia tak ada faraid lagi, harta dia kena bayar hutang dulu.
Banyak tengok tu. Sebab tu saya kata nak elak kata yang viral banyak di dalam Facebook tu kan, anak-anak yang belikan kereta untuk ayam. Ya, anak-anak beli. Memang best tu suasana tu. Saya beli. Saya dengan adik saya ada seorang dua tiga seorang kerja kerjaan jadi buat loan. Jadi apa ni, kita belikan satu kereta apa? Beli. Waktu tu kita buat ni lah. Alah, adik saya yang bongsu ni dia pandai sikit. Dia pandai action, tutup mata lah penuhnya. Ya, tapi memang drama habis lah. Memang drama habis. Duduk dalam kereta tu apa jadi kaku. Dia tahu tu rasanya tu. Dapat ada kereta kat dia. Setiap bulan kita ada, bukan nama ayah, bukan nama apa. Nama seorang daripada adik-beradik. Nanti kita dapat perjanjian nanti tu. Jadi tak adalah hutang saya. Ada suami tadi tu kalau mati, kita kena bayar ambil duit dia. Kalau lah tak bayar, mana si mati tadi tu kena seksa. Dan kena dengar, orang yang hidup seperti waris tak wajib bayar hutang si mati. Hukum dia tak wajib. Clear? Tak clear? Tak termasuk hutang haji kan? Ha? Tak pergi haji kan termasuk kan? Haji kalau dia niat. Kalau dia tak pergi dia. Kalau dia ada niat. Kalau dia tak ada niat, tak ada masalah. Kalau duit dia banyak, duit dia ada haji kita buat pada haji. Duit yang banyak bukan dia berhutang dengan Allah. Tak. Kemampuan itu bukan pada duit. Kemampuan itu banyak. Dia memang mampu, dia bukan sempat. Tak, mampu tu segi duit ke tak? Dari segi lain, dari segi kalau semua tu memang mampu. Memang mampu. Mungkin dia ada yang ada lah yang dia tak mampu tu. Jadi pada dia bukan wajib. Cuma kita sebagai orang yang ni, kita buat badan kat dia lah. Buat badan kat dia. Dia tanya apa dia? Wasiat. Kita bertulis. Wajib bertulis sekarang. Dulu tak ada bertulis. Kan ada apa tu peguam dari yang ada lesen untuk buat wasiat. Ya, betul. Betul. Sebab dia ada undang-undang angkat sumpah. Ada sekarang lah. Kalau tanya saya, kalau wasiat tu memang kena bertulis lebih baik. Orang dulu-dulu sebab tak bertulis, sebab dia apa ni, bagi mulut je ya. Bagi mulut saja begitu. Elok dia bertulis. Itu dia panggil wasiat tulis. Lepas lah. Kalau begitu, dia mungkin nanti harta tadi tu si anak. Atau lepas habis semua harta tadi tu dia kena bagi kepada si anak tu lah. Kalau tidak di faraid dia dapat lebih. Boleh. Katakan betul, boleh. Okey, yang seterusnya kalau dah selesai kita pergi pada bahagian faraid tetap. Bahagian faraid tetap suami, isteri, anak, ibu dan ayah. Itu faraid tetap. Faraid tetap suami, isteri, anak, ibu dan ayah. Itu faraid tetap. Kalau faraid asbab, tengok kepada pak penakan, apa ni, adik-beradik, itu asbab. Tapi yang tetap 3 tu saja. Tetap 3 tu saja. Itu faraid tetap. Pada faraid tetap ni mana kita mula nak bahagi tu, kita tengok dia ada ibu dah, ada ayah dah, dia faraid tetap. Anak ada tak? Dia layak dapat. Itu. Jangan tengok sepupu, jangan tengok anak buah lagi belum. Itu faraid tetap. Boleh tak? Ya. Okay. Okey, saya meninggal. Faraid tetap saya siapa? Isteri. Dapat dah tu. Dapat isteri? Ibu. Sebab saya ibu. Ibu. Kemudian anak dengan ayah gabung. Anak dengan ayah gabung. Saya dia panggil asbab. Tak apa-apa. Ini sama-sama bagi tinggi. Okey, faham kan? Okey, kalau isteri saya meninggal, jadi faraid tetap siapa? Suami, ibu, ayah anak. Okey, tak tahu dah sini.
Dia tahu. Dah tahu lah, kita buat kek. Okey, boleh makan kacang? Okey, kita tengok faraid tetap dulu. Faraid tetap. Yang risau? Masa jauh. Rumi. Okey, faraid tetap ni suami, isteri, ibu. Okey, ini faraid tetap. Ibu. Kemudian ditambah dengan ayah, anak. Bukan anak pada ayah, anak pada dia ni. Anak yang meninggal. Clear? Ini baru kita. Okey, kita beri isu kan? Kalau isteri meninggal, anak si mati. Anak si mati. Okey, kalau isteri meninggal, suami, ibu, anak, ayah, anak. Kalau suami meninggal, isteri, ibu, ayah, anak. Dia tak jadi macam ni. Dia tak jadi kalau suami meninggal, ibu dulu, tak jadi. Isteri dulu. Mungkin saya tak ada awal. Isteri dulu. Itu yang saya kata tadi, tengok dulu. Tengok siapa yang ada. Ikut track siapa yang ada. Tengok ha? Di track dia, suami. Suami meninggal. Track yang isteri dapat ke? Okey, isteri nombor 1. Nombor 2? Yes, nombor 2. Bukan ayah. Bukan ayah. Bukan anak. Ibu dulu. Bukan anak kepada ayah, anak bersuami ni, bukan. Clear? Okey, ulang balik. Kalaulah suami meninggal, track yang pertama siapa? Yes, lulus. Track yang kedua? Ibu. Oleh kerana tak ada ibu, ni kira kita ikut track dulu, ibu. Dia bukan anak lagi, bukan anak dulu. Ibu dulu. Baik, lepas ibu, ayah dan anak. Anak kepada si mati. Clear? Okey, yang best dia ayah tak ada. So anak dapat lebih banyak. Betul. Ayah tak ada, ibu pun tak ada. Mana tuan dia tak ada. Okey, clear? Dia macam tu. Okey. Itu adalah waris tetap ataupun faraid tetap. Okey, yang kedua adalah faraid anak. Faraid anak. Faraid anak. Anak. Dia ada dua dari situ. Faraid anak. Apa dia? Laki dan ya, betul, pandai. Lelaki, perempuan. Okey, dalam Quran An-Nisa dia bagi tahu dah, lelaki berapa? 2 bahagian. Baik, perempuan 1 bahagian. Okey, clear kan? Okey, kita buat isu. Dia ada 5 orang anak. 5 orang anak. Okey, 5 orang anak, dia ada 3 lelaki, 2 perempuan. Jangan kira. 2 lelaki, 3 perempuan. Okey. Lelaki ada berapa kan? Dia tak jadi 2. Dia jadi sama. Saya tahu, sama. Kita kira lelaki dulu. Lelaki dulu. 2 darab dengan 3 berapa? Berapa? 6. Cantik. Perempuan? 1 bahagian jadi berapa? 2. So total berapa? 8. So harta yang telah dicongak bahagi 8. Lepas dicongak bagi 8 baru dibagikan pada bahagian dia. Tak clear lagi? 2 lelaki. Tak faham? Okey. Ustaz tulis 2 lelaki. B. Kalau yang tu you kan boleh.
Okey. Dah asal dia kat sini. Bila dia comot jadi 5 orang anak, jadi lelaki dengan perempuan. So dia ni 2 bahagian, bagilah dengan 3. Dapat berapa? 6. 2 bahagian bagi 1. Dapat 1 2, bagi 2. Okey? Baik. Sebab dia perempuan 1 bahagian. Okey, dah lepas. Boleh dah tu kira. Belum lagi. Ada lagi kena kira tu. Kemudian rumusan. Okey, faraid dah selesai, faraid anak dah selesai, rumusan adalah pembahagian anak. Okey, dah jom kita buat kiraan. Baik, kiraan pertama kita bagi isu dia. Seorang lelaki atau suami meninggal dunia. Okey, ni isu dia. Okey, saya tak perlu kira dekat sini, saya cuma bagi tahu macam mana perkiraan. Dekat sini saya dah buat kira dah. Okey, isu dia adalah suami bila meninggal, dia tinggalkan seorang isteri. Tulis situ seorang, 1. Jangan jadi 2, okey? 1. Okey, dia tinggal seorang isteri, dia tinggalkan seorang anak lelaki, dia tinggalkan seorang anak perempuan. Berapa anak dia tinggalkan? 2. Tahniah, 2. Okey. Dan dia tinggalkan harta yang telah dikumpulkan, dikumpulkan mana harta rumah semua dia anak. Harta dia yang ada adalah 120,000. Okey, clear? Ya. Ada masalah kat harta? Okay. Kalau insurans tak masalah. Insurans tak? Tengok dia wasiat kepada siapa. Kalau tidak, dia masuk dalam ni. Sebab kes insurans dia adalah pelaburan. Okey? Baik, yang kedua, dia masuk ni KWSB. Lagi apa? Dia masuk KWSB. Lagi bank simpanan, tabung haji. Kira semua tu dapat 120,000. Okey. Clear? Clear. Baik, kemudian dia ada hutang 20,000. Suami dia hutang 20,000. Ya, dia ada hutang. Dan dia ada wasiat 10,000. Okey, clear kan? Isu dia bila suami ni meninggal, dia tinggalkan seorang anak, seorang isteri, 2 orang anak. Seorang lelaki, seorang perempuan. Mana dekat sini isu dia tidak ada ayah, dia tidak ada mak. Mana dia tak ada mak ayah mungkin dah meninggal lah. Okey, kita ambil isu tu. Baik, harta dia ada 120,000. Hutang dia ada 20,000. Kemudian wasiat dia tulis wasiat 10,000. Okey, baik. Pertama sekali, langkah pertama kita belajar tadi apa? Selesaikan hutang. Okey, ambil pensel masing-masing, tengok apa saya baca. Harta dia adalah 120,000. Hutang dia adalah 20,000. Harta tolak hutang mana 120,000 tolak 20,000. Betul? So jumlah dia tinggal 100,000. Okey. Kakak ni boleh faham? Baik. Wasiat. So total harta yang dia kena faraid sekarang ni adalah 100,000 yang kena faraid. Baik. Oleh kerana ada wasiat, maka wasiat tadi tu 10,000. Jadi 10,000 saya kata tadi 1/3 daripada baki harta wasiat. Jadi kalau kita tengok dekat situ, maksimum 1/3 daripada baki harta 100,000 darab dengan 1/3 mana 33,000. Betul tak? 10,000 je, dia tak nak bagi 33,000. Apa sebab kita nak bagi 1/3? Dia suruh bagi 10,000 je. Wasiat kita berikan 10,000. Sekejap. Siapa lagi nak cakap? Jadi apa saya kita kena bagi banyak? 33 tak kena wasiat. Macam mana? Isteri apa dia, suami tak pergi wasiat? Nanti dulu, yang tu part lain, nanti dulu. Kita sekarang ni ada wasiat. Okey, wasiat 10,000. Okey, baik. So wasiat dia macam ni, tengok dulu. 120,000 tolak dengan 10,000, betul? Betul. Wasiat tersebut termasuk dalam nilai 100,000.
Bukan daripada 120,000 tambah dengan 10,000. Mana dia ada duit lain daripada wasiat. Betul tak betul? Tak boleh lagi. Baik, tengok depan. Harta dia 120k. Betul? Tolak dengan hutang berapa? Tinggal. Dia kata segala harta dia ni dia nak tolak 10k untuk diwasiat. Betul tak? Jangan tolak wasiat, tolak hutang dulu. So, dia tak boleh jadi 10k. Ya. Ha? Tak, tengok tak? Sekarang jangan tolak yang ni, tolak hukum. Tolak hukum. Dia nak tolak hutang dulu. Okey. Baru tolak wasiat. Okey. So dia nak 10,000 daripada yang ni. So 120,000 tolak dengan 10,000 berapa? 110,000. Sepatut yang ni diwariskan. Sepatut. Jangan tengok hutang lagi. Ya Allah. Mana satu nak mula dulu? Nak belajar yang mana? Hutang ke wasiat? Siap. Nanti dulu. Hutang belum lagi. Okay, kita dah clear hutang. Dia ada dua isu. Isu sekarang adalah isu hutang. Isu yang kedua adalah isu wasiat. Dan dia nak wasiat daripada harta dia. Okey. So, daripada harta dia sepatutnya 120,000. Tapi dia tak boleh wasiat lagi selagi dia ada hutang. Betul? Okey, dia tolak dengan berapa? 20k, betul? 20k tinggal berapa? 100? Okey, betul? Tapi sepatutnya dia kena tolak dengan 10,000, betul? Betul tak? Tapi dia tak boleh tolak dengan 10,000. Sebab daripada 10,000 tersebut 1/3 saja daripada nilai. Tapi dia kurang daripada 1/3. Dia tidak melebihi. Mana yang kurang? 10,000 tu kurang daripada 1/3 100,000. Sebab dia nak wasiat 10,000. Betul. Dia maksimum dia boleh wasiat ialah 1/3 daripada harta dia, betul? Betul? Maknanya kalau total 1/3 ialah 33,000. Betul? Tapi dia cuma nak wasiat 10,000. Okey. Maknanya tidak melebihi 1/3. Daripada 10,000. Bukan daripada harta dia. Daripada 1,000. Okey. Betul? Jadi bolehlah kita tolak 10,000 je. Sebab dia nak bagi kurang daripada 1/3, melainkan dia nak bagi lebih daripada 1/3. Betul. Okey. Kemudian sepatutnya 100,000 tolak dengan 10,000 je. Melainkan dia kata dia nak bagi wasiat 40,000. Yang 10,000 tadi ni, kalau daripada 1/3 berapa? 10,000 1/3. Ada 3,000 lebih. 3,000, okey. Kalau dia nak 40,000 bagi wasiat, Okey. baru kita maksimum boleh bagi 33,000 je. Okey. Maksud dia daripada nilai besar 100,000, dia nak wasiatkan 10,000, betul? Betul tak? Dia wasiatkan 10,000, mana dia 1/110 lah. Kalau betul-betul. Asal 110 pula? 90 lah. 90. So tolak dengan 90 lah. Okey. Jadi dia tolak 100,000, tolak 10,000 je. Betul. Jadi dia punya kita boleh lagi 90. 90,000. Okey, 90 betul. Okey, siapa ni tak clear? Ya. Saya ulang kan? Kejap. Saya nak betulkan balik. Kalau saya salah faham. Tengok 120,000. 120,000 tolak dengan 20,000 tolak hutang, betul? Tengok saya buat kiraan
tinggal 100,000, betul? Nilai daripada 100,000, dia nak wakaf, dia nak wasiat, dia nak wasiatkan 1/3. Dia nak wasiatkan 10,000. Dia nak wasiatkan 10,000 daripada 100,000, betul? Daripada 100,000, mana dia 1/3 tak boleh melebihi 33,000 kan? Okey. So total dia yang ada sekarang berapa? 90,000. Kenapa jadi 90,000? Sebab 100,000 nak 10,000. Wasiat 10,000 tinggal 90,000 untuk Faraid. Okey, betul. Betul. So total yang ada sekarang adalah 90,000 lah. Betul kan? Okey, 90K. Jadi kiraan ni jadi tak sama lah. Kita kira baru ni, kira baru. Okey. Baik. So, langkah pertama dah selesai. Selesaikan hutang, betul? Okey, sekarang kita pergi kepada bahagian ikut faraid. Okey, bahagian ikut faraid, dia tinggalkan apa? Seorang isteri, betul? Okey, tengok balik formula faraid. Formula faraid, seorang isteri, mana dia ada anak, dia tinggalkan 2 orang anak, seorang lelaki, seorang perempuan, betul? Mana dia akan dapat 1/8. 1/8 mana 90K. Jangan kira yang 66,000, tak nak. Kira daripada 90K. Okey, 90K bagi dengan 1/8. Berapa? 11,000 lebih. 11. Rasa boleh dulu tu. 1/8. 11/8. Bagi 8 lah. Lelaki nanti dulu. Nanti dulu. Kita tolak dulu 90K, tolak dengan 1/8. Dapat berapa? 11,250. Bagi saya yang tu 11,000. 250. 250. Okey, cantik. Okey. Jadi faraid tetap dah selesai. Saya buat Quran barulah kat sini ya. Takut nanti tak faham. Kira saya tu dah salah. Okey, baik. Okey, betul kembali ya. Saya buat Quran baru. Kita bagi dia isu. Isu suami mati. Okey, dia tinggalkan isteri. Isteri dapat berapa? 1/8. Selesai. Dia tinggalkan anak. Anak lelaki, kan? Anak perempuan. Okey, ini isu dia. Isu yang turunnya harta. Harta dia dah 120K. Ada hutang. Okey, hutang ni berapa? 20K. Wasiat? 10K. Okey, baik. Yang kita jawab sekarang 120,000. 120,000 tolak dengan 20,000. Okey, betul? 100,000. Okey, selesai. Kemudian ini hutang. Okey, yang kedua wasiat. Wasiat, dia nak wasiat berapa? 10,000. Mana total 100,000 tolak 10,000. 90. Ya. 100,000 tolak dengan 90,000. Okey, berapa? Tolak 10,000. Banyak tu. Okey, baik. 10K. Okey, dapat 90,000. 90. Okey, dah. Sekarang kita pergi kepada Isteri. faraid tetap. Faraid tetap. Isteri. Okey, faraid tetap berapa? Isteri. Isteri. Okey, isteri dapat berapa? Okey, ini buat kiraan. 1/8 daripada nilai ini. Okey, dapat berapa? 11,250. 11,250, betul? Okey.
Sekarang kita pergi faraid anak. Laki. Nanti dulu. Faraid anak. Sebab dia tak ada ayah, dia tak ada ibu. Okey, baik. Jadi faraid anak senang. 90,000 tolak dengan 9,000. Berapa? 90,000 tolak dengan 11,250. 78,750. 78,750. RM 78,750. Terima kasih. Okey, baik. So ini adalah nilai yang nak bagi pada anak. Okey. Sekarang ni anak. Buat macam ni Anak dia ada lelaki, dia ada perempuan, betul? So anak lelaki dapat berapa bahagian? Okey, 2 bahagian. Anak perempuan dapat 1 bahagian. Okey. Total dia adalah gabung ni dulu. Okey, dapat 3 bahagian. Okey, di sini bagi 3. Sini bagi 3. Anak perempuan dapat 26, 250. Ada perempuan dapat 26, 250. Anak lelaki? Anak lelaki dapat 52, 500. 52, 500. 500. Okey, total 500. Anak lelaki 52. Dapat tak jumlah ni? Dapat. Dapat. Itulah cara dia. Perempuan 26 dia 50. tak. Tengok kitab. Perempuan ni 26. Tak, anak perempuan dia still juga dapat 1 bahagian. Lelaki 2 bahagian. Anak perempuan tetap dia 1 bahagian. Dia tak ada dapat 2 bahagian. Okey, siapa dah tak dapat kira? Belum dapat kira. Haji, boleh? Ya. Seorang. Seorang. Agak seorang. Okey. Dah. Okey, kalau dah kita buat rumusan. Final kelas rumusan. Yang pertama isu, yang kedua hutang, yang ketiga wasiat, yang keempat faraid tetap, yang kelima adalah rumusan. Okey, rumusan macam mana? Macam ni. Rumusan kena buat rumusan memang kena buat. Okey, isteri dapat berapa? 11,250. Anak lelaki dapat 500. 52,500. Anak perempuan 26,250. 26,250. Kita kena total dapat dan jawapan. Kalau dapat mana betul kiraan tu? Betul dapat 90. Okey, dapat 10,000. Okey, betul apa? Ustaz, kalau harta sepencarian macam mana? Ikut tujuan. Ikut tujuan. That means kalau harta sepencarian kita ambil upfront ke? Ya. 90,000. Ya, kita ambil 90,000. Kalau contoh macam ni lah. Kalau tak ada isu lain. Lepas tu wasiat tu kau baik. Mana kata kita bagi adik khusus tu boleh? Boleh? Kalau setuju lah. Kalau setuju lah. Tapi biasanya akan begitu. Biasa akan begitu. Sekali lagi? Tak, sebab dia ada faraid tetap, dia ada faraid anak.
Jadi faraid tetap siapa dekat sini? Faraid tetap saya ada tadi. Dia ada isteri, ayah, adik dan ibu. Jadi makna dia daripada nilai ini memang kena tolak kepada tetap. Faraid tetap dalam Quran disebut 1/8 isteri. Sebab dia ada anak. Kalau dia tak ada anak, mana anak tak ada, dia dapat 1/4. Tapi kenapa tak anak? Dia tak kira sebagai yang dia kira daripada baki sebab dia bukan faraid tetap, dia faraid anak. Kalau dia faraid tetap, dia masuk. Dia kena kira 1/8. Okey, sebab dia faraid tetap. Isu. Dia nak mudah kan harta banyak. Kesian dia bawa dia tak bagi tapi dia wasiat. Dia wasiatkan semua harta dia anak ni, anak ni. Dia wasiat. Mati tu. Jadi habislah harta dia. Memang tak? Dia wasiat, dia tak ibah. Dia tak ibah, Dia wasiat. Jadi boleh. Kalau dia menyetujui boleh ya? Masalahnya hukum dah kata benda yang faraid yang boleh akibat faraid tak boleh wasiat. Betul? Yang bagi faraid tak boleh wasiat, betul lah. Jadi dia wasiat saja. Kadang-kadang so tak ada cukup wasiat. Jadi bila ikut wasiat tak ikut faraid dah. Ada dapat tanah besar, ada dapat tanah kecil. Ada dalam hutan. Tanah kat hutan kata jauh ke dalam, yang ni dapat kat bandar. Nilai tak sama lah. Betul? Dia macam ni. Dalam pembagian harta, dia ada 3. Pembagian harta dia ada 3. Pertama, wasiat. Kedua, hibah. Ketiga, faraid. So isu cikgu sekarang ni wasiat. Okey, wasiat ni kebiasaannya diberi ketika hidup. Ketika hidup. Bila mati terlaksana dah wasiat. Tapi semua harta dia dah wasiatkan. Dia tak ada hibah dah. Dia tak ada faraid dah. Tak, kalau dia buat wasiat terbatal faraid. Siapa dia buat wasiat terbatal faraid. Kalau macam ni, yang saya faham lah. Dia telah wasiatkan harta dia sebelum dia mati. Kalau semua harta dia buat macam tu, dah melebihi 1/3. Betul. So faraid ni boleh bincang sebab dia kena ambil 1/3 tadi. Bila dah faraid, bila dah mati, faraid dah tak ada dah. Dah harta semua dah habis. Dah wasiat dah. Wasiat ni terlaksana selepas dia mati. Sebelum dia mati, belum terlaksana. Sebelum terlaksana. Bila dia wasiat, dia bagilah katalah anak jadi 2 orang anak. Anak sulung dapat tanah, anak yang kedua dapat rumah. Untuk itu kan. Jadi bila dia mati, terlaksana. Terlaksana. Yang saya faham. Betul? Bila dah terlaksana, faraid kena pakai tak? Yang saya faham, wasiat tidak laku. Buat saya ada wasiat tidak laku. Kiranya harta ini boleh difaraid. Seolah-olah kita menolak faraid. Harta boleh difaraid apabila wasiat ni jalan. Kat sini ada cikgu. Dia tak cakap imam. Dia Betul? cakap wasiat. Dia cakap wasiat. Mana kata baca ada wasiat, mula faraid. Kebiasaan dia bila sebut wasiat dia akan bagi hibah. Dia akan sebut hibah. Tapi dia tak sebut hibah. Hibah ni tak berlaku. Hibah ni tak berlaku. Kalau dia berlaku, dia akan bagi. Hibah ni berlaku bila dia bagi. Wasiat ni hanya janji bila tertunai. Hibah berlaku bila ada apa ni perjanjian. Dia tak cakap. Ini kes berlaku. Yalah, dia tak cakap lah. Dia tak bagi hibah. Sebab dia kata besok aku dah bagi harta. Ada gaduh. Tak ada. Dia dah bagi. Besok aku kat mana nak tolong?
Ada satu kes juga Ustaz. Saya tak tahu kat mana, tak pegang hati saya. Dia dah hibah semua harta dia. Lepas itu, kemana nak dihalau dia? Dah tawan. Jadi dia Tawan dia habis besar. bagi Ada anak satu Dah kes, ada dia nak sama dah dengan suka. anak dia. Anak Dia nak ambil balik. Yang Sopan, ada eh? dah tak Sebab boleh. Mana bila mana. hibah, Hak kita tahu tu. kita pun masih dia nak buat. Bagi dia tempat kita tak tahu. Jangan hibah kan. Dia hibah lagi susah yang gaduh balik-balik. Dalam dia parti. Dia kena Dan minyak tu Dia dah bagi besar, dia dia tak tahu. ambil balik harta dia. Dia nak Tahu tahu kan? kan? Dia bagi semua anak-anak. Ya, ayah dah pakai dia. Beza Ustaz. Anak dah. Wasiat bukan waris. Jadi kalau wasiat macam dalam kes ni, dia wasiat pada waris. Wasiat pada waris. Tapi kalau dia wasiat kepada bukan waris, yang Tak, dia tak nak. lebih Dia tak nak satu dan air. Lepas tu bagi. Ya lah betul lah. Tapi isu dia jadi isu dekat sini kita kena katakan yang diwasiatkan waris atau kebiasaannya waris. Yang isu sekarang ni dia wasiat pada anak. macam ni, yang 10,000 ni dia wasiat kepada bukan waris.